Kita dalam masalah besar. Tiram segar, mari kita makan. Cuma nak naik ke kamp. Haiwan yang nampak pelik. Saya betul-betul sejuk sekarang ni. Jadi, inilah kami. Kami berada di pulau ini untuk 3 hari akan datang kawan-kawan. Bertahan tanpa makanan, tanpa air dan tanpa tempat berlindung. Ini akan jadi salah satu ujian ketahanan hidup yang paling hebat. Kami hanya ada sumber terhad dalam beg galas saya. Kami berada di salah satu lokasi paling ekstrim di dunia sekarang. Keutamaan untuk hari pertama ialah mencari tempat berlindung. Saya akan tunjukkan kepada kamu semua apa yang saya ada dalam beg galas dan fikirkan macam mana kita nak terus hidup untuk 3 hari akan datang. Sebenarnya saya sangat gemetar untuk yang ini. Baiklah, mari kita mula meneroka ya. Jom. Saya nak cari tempat yang tinggi supaya kita boleh tengok di mana kita boleh dirikan tempat berlindung dan buka beg galas kita. Lepas tu, kita boleh mula cari makanan, air, semua benda macam tu. Wah, air pasang dah naik bro. Ini saja pantai yang kita ada. Ini tak cukup untuk kita dirikan tempat berlindung. Kita kena berpatah balik dari kawasan berbatu ni, cuba cari pantai lain. Itu yang saya cari. Ada tak apa-apa struktur semula jadi kat sini? Saya juga cari kawasan pasir yang rata saya rasa, supaya kita boleh tidur malam ni. Tempat ni akan jadi lokasi yang baik untuk kita jadikan rumah kita. Saya rasa kat sini akan jadi tempat yang baik untuk kita semua. Saya nak tunjuk kat korang apa yang kita ada untuk 3 hari akan datang supaya kita boleh terus hidup di pulau ni. Pertama sekali, kita ada drone kat sini. Semua GoPro kita pun sebenarnya tak akan membantu kita. Tapi kita ada benda ni. Kita ada parang. Ini betul-betul akan membantu kita untuk beberapa hari akan datang, harapnya. Boleh belah kelapa. Mungkin kalau kita dapat tangkap haiwan, boleh bersihkan dan juga bantu kita bina tempat berlindung. Kita juga ada topeng kat sini. Harapnya ini akan membolehkan kita lihat bawah air. Kita juga ada lembing. Tengok senjata ni kat sini. Harapnya, nanti sikit, kita boleh berenang terus dari pulau ni dan dapatkan ikan dalam beberapa hari akan datang. Siapa tahu apa yang ada kat luar sana. Ikan, udang kara, belut, kita juga ada besi dan batu api. Harapnya kita boleh hidupkan api. Dan akhirnya kawan-kawan, barang terakhir kita, Jungle Juice Quick Revive. Kita hanya akan ambil ini saja. Bila kita dah sampai tahap paling bawah dengan besi ni, korang tahu, kita akan habiskan dan kita akan lahir semula. Tak ada apa-apa lagi dalam beg galas. Kita cuma ada barang paling asas di pulau ni untuk terus hidup. Ini akan jadi salah satu cabaran paling gila yang pernah saya buat dalam hidup saya. Kita kena cari tempat berlindung untuk hari pertama. Tak mungkin saya nak tidur di pantai terbuka macam ni untuk 3 hari akan datang. Apa yang sedang berlaku sekarang? Seperti yang korang boleh lihat, semua air ni mengalir masuk dan ia membawa semua benda ni ke pantai. Dan betul, sebenarnya ada emas untuk kita yang boleh digunakan. Tengok macam mana kita boleh cari barang yang terdampar sepanjang kawasan ni. Baiklah, tengok ni. Kita mungkin boleh guna ini untuk ikat sesuatu struktur atau benda macam tu nanti, memang akan berguna. Kita ada sebiji kelapa. Ia memang nampak macam saya bila saya bangun pagi esok. Benda ni dah masak, tak boleh guna dia. Tapi kalau kita boleh jumpa kelapa, itu memang terbaik. Tengok tu, itu cengkerang ketam. Itu petanda baik. Mungkin saya akan jumpa beberapa lagi nanti untuk dijadikan makanan. Apa tu? Satu lagi kelapa busuk yang dah pecah. Ini memang satu penemuan yang bagus. Kan? Kita ada banyak tali di sini. Saya akan potong beberapa helai tali ni. Mesti berguna untuk kita bina tempat berteduh nanti. Tengok air yang banyak ni. Kadang-kadang kita boleh jumpa bekas-bekas ni ada air di dalamnya. Tapi yang itu nampak tercemar. Saya rasa kita memang boleh guna benda ni. Ia macam sekeping span besar dan lembut. Saya ada idea untuk benda ni. Tapi awak kena tunggu sampai nanti untuk tengok. Kita ada satu lagi keping span. Kita simpan yang itu juga. Awak bergurau. Tengok tu. Ia macam tempat duduk kecil. Atau kita mungkin boleh masak atasnya. Ia juga macam meja melapah kecil. Kita memang boleh guna benda ni untuk sesuatu. Kita akan letak ni dalam beg galas. Tengok ni. Kita dapat kon rambut sayang. Berita baiknya, aku tak perlu nak impress sesiapa kat sini. Jadi, aku tak akan simpan tu. Ada kasut Air Jordans kat sini. Wow, semuanya dah reput. Satu masalah sekarang,
kita banyak berpeluh. Kita kehilangan banyak cecair penting. Kawan-kawan, aku belum jumpa apa-apa sumber air lagi atau kelapa yang terdampar. Nampaknya tak bagus. Kelapa. Ayuhlah, alamak. Baiklah. Aku tak jumpa kelapa elok yang terdampar di pantai ni Kau boleh nampak tak banyak serpihan kat sini? Lebih banyak kat sebelah sana. Kita mungkin cuma ada 2-3 jam sebelum matahari mula terbenam. Kita kena fikirkan tempat berlindung. Kawan-kawan, jom kita balik ke kem, jom. Wah, panas betul kat luar tu. Ya Allah. Kita ada satu batang kayu yang kukuh di sini. Kita akan bawa naik ke kem. Kita akan bawa yang ini naik. Katakan saja, memang berat. Saya akan gali lubang kecil di sini. Baiklah, anda boleh lihat kita sudah ada asas pertama kita. Kita akan pastikan ia kukuh, ya. Baiklah, kita sudah ikatkan. Kita hanya akan kukuhkan ini sedikit lagi. Saya cuma sumbat batu-batu ini di bawah. Saya akan kukuhkan. Pastikan ia tak jatuh. Kita sudah ada asas tipi kita. Sekarang kita perlukan palang silang yang kukuh. Ia akan diletakkan di sini. Sekarang kita boleh mula membinanya dengan lebih lanjut. Kita sudah ada asas perlindungan kita di sini. Oh, ia mula terbentuk. Lihat tu, memang kukuh. Ia takkan bergerak ke mana-mana. Apa yang kita perlu buat sekarang ialah mula letakkan semua kayu-kayu di sepanjang pantai ini di atas palang silang itu. Ia akan perlahan-lahan membentuknya. Dan saya dah penuh dengan pasir di mana-mana. Baiklah, kita mungkin dah bina tempat perlindungan ini selama 2 jam. Ia memang besar, boleh duduk tegak dengan mudah. Cuma perlu isi lagi sedikit sahaja. Wah, tengoklah betapa cantiknya ini. Macam mana pemandangan dari tempat perlindungan kita? Boleh tahan? Saya tak nak hujan turun kat sini dan saya terperangkap kat tempat terbuka. Jadi sementara cuaca masih elok sekarang dan saya masih ada tenaga sikit. Mari kita cuba isi benda ni sebanyak mungkin supaya kalis cuaca dan hentikan segala jenis kelembapan. Ambil tu. Baiklah, saya baru jumpa jaring ikan ni dan sebenarnya ia boleh berguna. Saya akan letak atas tempat perlindungan kita kat sini. Saya letak je kat bahagian bawah. Ini tempat kepala kita mungkin akan berada masa kita tidur. Itu bahagian yang paling perlu kalis air dan apa yang kita boleh buat ialah ambil. Macam semua ni, sebenarnya ia berfungsi dengan sangat baik. Kita akan letak benda-benda ni di dalam tempat kita tinggal dan ini akan bertindak hampir seperti tilam kecil untuk kita. Ini akan jadi rumah untuk beberapa malam akan datang. Agak elok, teduh sepenuhnya, memang okey. Saya tak tahu berapa sejuk nanti untuk beberapa malam akan datang. Jadi, tikarnya mungkin akan dijadikan selimut. Kalau hujan mula turun, kita boleh cepat-cepat cuba tutupkannya. Jalan-jalan sedikit lagi ke depan. Tapi sekarang, saya perlu berehat dulu. Tak ada gunanya saya membazir tenaga untuk tempat perlindungan ni, tapi saya memang dah tak ada tenaga nak bagi. Saya dah letih sangat. Kami dah bina tempat perlindungan lebih kurang. Sekarang ni, saya nak cari air kawan-kawan sebelum masuk waktu petang. Kita cuma ada beberapa jam sebelum matahari mula terbenam. Jadi, jom kita tengok kalau kita boleh jumpa air. Saya memang dahaga sangat lepas bina tempat perlindungan tu. Jom cari kelapa. Ya, tengok tu, tengok ni kawan-kawan. Macam botol air lama dari entah mana. Saya tak tahu dah berapa lama benda ni ada kat sini, tapi saya nak cuba juga. Korang boleh nampak semua kulat tumbuh kat penutup tu. Oh, semua teritik pun dah mula tumbuh. Jom.
Itu penuh dengan garam kat dalamnya. Tak, kita tak boleh minum tu. Oh, itu cuma akan buat kita sakit dan dehidrasi. Jom kita teruskan. Kelapa? Tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa di sini. Semuanya nampak mati. Tengok tu. Itu kelapa tua. Alamak, saya ingat kita dah jumpa satu, kawan-kawan. Jauh betul. Kita dalam masalah besar. Tak jumpa apa-apa cecair di sini. Saya rasa saya tak boleh pergi lebih jauh lagi. Saya cuma akan membazirkan tenaga kita semua. Saya rasa kita balik ke kamp. Kita kena cari cara lain untuk dapatkan air. Saya tak tahu macam mana ini akan berlaku. Oh, kita memang dah habis sekarang. Angin dah mula bertiup kuat. Saya tak tahu sejuk macam mana nanti sepanjang malam, tapi sekurang-kurangnya, kalau angin tak kena badan saya, itu memang satu kemewahan di pulau ni. Saya nak tengok kalau kita boleh buat api sebelum tengah hari dan mungkin cari makanan juga. Tapi, air tetap keutamaan nombor satu sekarang. Saya nak ambil beg galas kita sekarang dan saya nak mula teroka lebih jauh sikit. Tadi saya nampak satu pokok yang saya rasa kita boleh guna. Inilah yang kita nak. Tengok yang ini. Ini memang sempurna. Yang ini adalah salah satu bahan penyala api terbaik yang anda boleh jumpa. Ia sangat ringan dan mudah menyala dengan percikan api. Jadi, kita akan penuhkan beg galas kita dengan benda ni. Ada lagi sebotol air? Tengok teritip yang tumbuh kat atasnya. Jom kita cuba. Itu garam. Harap-harap saya tak jatuh sakit dalam beberapa hari ini. Baiklah, saya dah ambil semua kayu api dari beg galas kita, kumpul banyak kepingan kayu kecil. Kita akan guna ni. Tapi mula-mula, kita kena nyalakan dengan besi dan batu api. Jom ya. Mari kita mulakan. 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 Baiklah, kita dah berjaya. Berita baiknya, semuanya sangat kering di sini. Jadi mungkin cuma ambil masa 20 ke 30 minit. Berita buruknya, mulut saya pun sangat kering. Api kita tengah bergelut sekarang. Saya akan beri sedikit oksigen padanya. Aduh, marilah. Baiklah. Wow, oh tidak. Ia sedang membakar GoPro. Oh, hampir membakar kamu semua. Oh, benda itu baru saja marak. Kita tidak boleh biarkan ia padam. Kita hampir kehilangannya sebentar tadi. Kita perlu pastikan kita sentiasa tambah bahan api. Ini akan memberi saya kehangatan malam ini. Ya. Ada sesuatu tentang api. Kita sudah ada tempat berlindung dan kehangatan yang akan membantu kita bertahan sepanjang malam ini. Kita masih perlu cari air dan makanan. Saya sedang menunggu air surut. Ia sedang mengalir keluar. Mungkin kita akan berpeluang di kolam air surut ini untuk cari makanan. Sekarang kami tinggalkan khemah. Kami akan jadi pencari di kolam air surut ini. Kami akan lihat kalau boleh jumpa apa-apa jenis makanan. Saya sedang cari apa saja yang boleh dijumpai sekarang. Lintah, cacing, apa-apa saja. Saya akan ambil semuanya. Saya sedang pergi ke batu-batu besar di sini. Saya rasa ini akan jadi tempat yang lebih baik. Di sekitar batu ini. Itu adalah cangkarang turpit. Ada siput kecil di dalamnya. Kita boleh kumpul beberapa daripadanya. Ya, tengok tu. Kita dapat banyak daripadanya. Saya baru jumpa beberapa tiram. Saya akan ketuk semuanya. Nampak tiram? Mari kita makan.
Kalaulah ia 5 kali ganda saiznya. Baiklah, mari kita teruskan mencari. Baiklah, kita ada satu lagi siput bogel. Letak dia dalam poket belakang. Kita ada tiram di sini. Buka dia. Tiram segar. Mari kita makan. Kebanyakannya cengkerang, tapi agak sedap juga. Kita dalam mood mencari makanan di sini. Saya ambil apa saja yang saya jumpa. Kita ada segenggam siput, beberapa tiram yang sangat rangup. Cuma ada sedikit masa lagi sebelum matahari terbenam. Mungkin kita patut mula balik esok. Kita dapat sesuatu yang bagus. Tak mungkin saya hanya makan siput bogel sepanjang cabaran ini. Itu takkan berlaku. Oh, tengok ni. Memang hebat bro. Kita akan bawa balik ini ke camp. Kita akan hidangkan siput bogel kita dalam rumah cengkerang yang cantik ni. Rumah manis, sayang. Tengok ni, memang selesa dan hangat. Kita ada segenggam siput bogel di sini. Kita akan bakar atas api. Kita akan masak atas bara dan itulah makanan kita untuk hari pertama, terus atas bara. Mereka akan duduk saja di situ. Esok, kita betul-betul makan siput bogel untuk makan malam. Kita kena cari sesuatu yang lebih baik. Tak mungkin aku boleh makan siput bogel untuk 3 hari lagi. Takkan jadi bro. Hari ni memang hari yang susah. Nombor 1. Siput bogel untuk makan malam, tak ada air. Sekurang-kurangnya, kita ada tempat berlindung yang agak okey sekarang. Aku boleh guna tenaga cepat pulih tu, tapi aku rasa aku kena simpan dulu. Aku tak tahu apa yang akan jadi dalam beberapa hari akan datang. Kalau kau boleh bau siput bogel ni, memang bau dia tak kena langsung. Tengok tu, memang berbuih betul. Itu memang tak betul. Siput bogel dah siap, kita akan hidangkan sekarang. Kita dah naik ke situ. Oh, kita dah dapat lintah bulan kita. Papan yang kita jumpa tadi, ia akan sangat berguna. Saya akan hidangkan lintah kita atas papan itu. Dengan cangkerang kecil comel yang kita jumpa, buka lintah tu. Satu lintah. Kita dah dapat dia, 3 lintah. Saya baru saja kehilangan 1 dalam api. Saya cuba tiup pasir dari lintah tu. Tapi saya tiup terus ke dalam pasir. Pasir memang di mana-mana. Saya terima saja hakikat saya makan dengan pasir sekali. Kita ada beberapa lintah untuk makan malam. Jom makan. Rasanya macam saya kunyah getah, tapi selain itu, rasanya taklah teruk sangat. Mungkin sebab saya memang lapar gila. Dengar tu, ada banyak sangat pasir dan kulit dalam ni, memang tak masuk akal sekarang. Saya sangat dahaga, saya lapar, tapi sekurang-kurangnya kita ada api dan tempat berlindung. Harapnya saya akan kekal hangat sepanjang malam, dapat rehat yang cukup dan esok kita teruskan lagi untuk hari kedua. Sejujurnya saya tak tahu berapa lama lagi kita boleh bertahan tanpa air. Saya dah mula rasa pening dan sangat ringan kepala. Jadi esok, itu adalah objektif utama kita. Kita perlu dapatkan air dan kita perlu pergi memburu untuk dapatkan makanan yang lebih baik. Sekarang, tempat perlindungan kita masih kukuh. Kita ada api yang bagus yang akan menyala sepanjang malam. Kekalkan kehangatan. Harap-harap nyamuk tak ganggu saya. Inilah makanan untuk malam ini. Saya akan jumpa korang awal-awal esok pagi, hari kedua. Harap-harap saya boleh dapatkan rehat. Sekarang mesti dah pukul 2 pagi. Saya tak dapat tidur sangat. Tapi suhu dah turun banyak. Saya betul-betul sejuk sekarang. Selamat pagi kepada anda semua. Dan saya penuh pasir sampai ke setiap ceruk yang boleh dibayangkan. Malam yang agak panjang kawan-kawan.
Oh, saya asyik berpusing-pusing. Sebenarnya, malam tu jadi agak sejuk. Satu perkara baik, tak ada nyamuk. Jadi, saya dapat tidur beberapa jam. Tapi pagi ni saya bangun dan saya sangat dehidrasi. Langsung tak ada cecair dalam badan saya. Sekarang ni, saya rasa macam buah prun yang kecut. Jadi, kita ada beberapa matlamat untuk hari ni. Nombor 1, kita perlu pergi tinjau pantai ni dan tengok kalau kita boleh cari apa-apa jenis cecair. Kita juga akan berenang terus dari pesisir pantai hari ni untuk tengok kalau kita boleh dapatkan makanan. Tapi pertama sekali, saya perlu dapatkan sesuatu untuk diminum. Semalam, air pasang besar naik dan sebenarnya ia akan bawa banyak serpihan tambahan dari laut. Jadi, kalau kita pergi ke arah ni, yang kita sebenarnya belum pernah pergi sebelum ni dan kita pergi teroka, mungkin kita boleh jumpa sama ada sumber air atau sesuatu yang terdampar di pantai, sama ada kelapa, botol air, apa-apa jenis cecair. Kita akan ambil apa saja yang kita jumpa. Kamu boleh lihat tempat perlindungan kita masih bertahan dengan baik. Tengok betapa berpasirnya tikar saya sepanjang malam, itu sebab saya berpusing ke sana sini. Boleh dikatakan, tidur atas pasir bukanlah benda yang paling selesa. Kita ambil parang, kita tinggalkan dia di camp, dia masih bertahan. Tengok ni, kita ada botol minuman baru. Tengok tu. Oh, itu tak bagus. Apa yang ada dalam tu? Yang ini? Tak. Ya tu, ada sedikit air. Tengok tu. Tengok betapa keruhnya air tu. Ya, tengok tu, berbuih. Kalau aku minum tu, memang aku akan sakit bro, dan itu boleh membahayakan aku. Nah, tengok ni. Aku rasa kita dapat satu. Ya, aku rasa ada sesuatu dalam tu. Harap-harap ia tak busuk di dalam. Kita dah dapat buah tu. Aku cuma nak buka, kita dah pecahkan. Baru jumpa botol air ni, kau boleh nampak betapa teruknya. Penuh dengan garam, air dan kotoran yang hanyut. Apa aku nak buat? Aku cuma lap penutup dia. Macam tu je. Kita buang je benda tu. Sekarang, masalahnya kat sini, korang, aku nak minum semua ni, tapi aku kena simpan sikit untuk nanti. Kalau tak, aku memang akan kehausan. Jadi kita keluarkan semua cecair tu macam ni. Baiklah, kita kena cuba juga. Ya Allah. Mulut saya sangat kering. Itu memang luar biasa. Oh, manisnya. Dan itu memang tak masuk akal. Kita dapat air. Itu tadi adalah sarapan. Saya sangat dahaga. Saya nak minum semuanya. Tapi saya tak boleh. Saya kena simpan untuk kemudian. Saya rasa kita akan berpeluang untuk berenang terus dari pulau ini dan pergi tengok kalau kita boleh tangkap ikan dengan tangan itu. Lembing tu memang buat saya rasa sangat yakin. Kita dah dapat air kelapa kita. Jom balik ke camp. Baiklah semua, saya dah minum air kelapa tu, tapi dah habis. Saya rasa dah tiba masanya kita guna senjata rahsia kita, jus hutan Quick Revive. Korang tahu, bila saya minum ni, saya akan lahir semula. Dan harap-harap ini akan bagi kita tenaga untuk keluar sana, pergi memburu dan tangkap apa-apa jenis haiwan. Mari kita habiskan. Hurrah! Kita telah dilahirkan semula. Baiklah, sudah tiba masanya untuk kita bangun kawan-kawan. Kita memang akan tangkap haiwan. 100%. Oh, benda tu memang ajaib bro. Semua orang pergi komen kat ruangan komen. Itu yang kita cakap bila kita ambil benda power ni. Sejujurnya, benda tu memang buat saya terus segar. Saya dah bersedia. Ini adalah senjata yang kami dapat. Ini macam lembing tangan RM20. Lebih kurang macam tu. Kau pegang getah kecil kat belakang ni, lepas tu tarik ke depan. Macam itulah cara kita nak tangkap haiwan.
Benda ni sebenarnya memang keras dan kau boleh nampak ia dah pun rosak. Jadi kita akan guna apa saja yang ada. Baiklah, dah tiba masa untuk keluar dan memburu. Jom. Ya Allah, ini akan jadi salah satu pemburuan paling gila yang pernah kita lalui dalam hidup kita. Dan tengok haiwan ni kat sini. Ini adalah ikan kotak gergasi. Tengoklah, ia ada janggut kecil dan misai, warna merah jambu sikit. Tengok betapa peliknya benda ni. Mereka ada rangka luar yang sangat keras. Dengar ni. Ia macam lapisan keras yang melindungi badan mereka. Memang pelik sangat. Tapi kau boleh nampak dia berakhir di ekornya di sini dan ekor ni sebenarnya sangat lembut. Saya tak pernah makan benda ni seumur hidup saya. Tapi saya dengar ia memang sedap dimakan. Apa yang sepatutnya kau buat ialah masak dulu dan kemudian kau cuma perlu pecahkan cengkerang luar ni dan lepas tu
kau boleh makan isi daging di dalamnya. Saya rasa macam daging ekor dan sebagainya. Sepanjang kat sini, kami asyik terhumban ke sana sini. Ada haiwan-haiwan yang memang gila kat luar sana. Kami ada tenggiri Sepanyol besar lalu, beberapa ikan karang yang cantik, tapi akhirnya kami dapat benda ni kat sini. Warnanya memang paling gila, macam ungu. Masa saya tembak tadi, saya tak sabar nak rasa isinya. Memang haiwan ni nampak pelik betul. Sekarang, rasanya itu mungkin yang paling besar saya pernah nampak untuk spesies ni. Saya memang sangat gembira sekarang. Kita dah dapat daging dan saya bukan sekadar makan kelapa dan siput je kat pulau ni. Saya akan letak dia elok-elok, dia boleh duduk kat sini je. Kurang. Saya tak boleh nak gambarkan betapa seronoknya dapat makan daging. Saya tak sabar nak masak petang ni, hari kedua sunset. Kita dah berjaya sayang. Macam meriam. Boom, boom, boom. Saya dalam kotak ni dah jadi gila kat sini. Meleleh kat seluruh badan saya. Bau dia memang teruk pun. Jungle Juice Squid Revive tu bagi kita tenaga yang kita perlukan untuk keluar sana. Kawan-kawan, pasir di mana-mana. Uhuhu. Ombak tu dah makin besar. Kita bertuah sebab sempat sampai tepat pada masanya. Sekarang ni ombak memang besar kat luar sana. Matahari pun dah mula turun sikit. Memang nampak sangat-sangat cantik. Saya nak buat masakan yang hebat hari ni untuk hari kedua. Saya tengah fikir macam mana nak masak. Sebab jelas ia ada rangka luar yang keras. Rasanya lebih baik kalau kita guna haba yang agak kuat supaya boleh tembus cengkerang atau apa saja tu. Kita akan masuk ke dalam semak, nyalakan api dan kumpul banyak kayu. Ini akan jadi salah satu masakan waktu matahari terbenam yang terbaik pernah saya buat. Jom pergi. Semua ini akan menyala. Ini memang sangat kering. Setakat ini semuanya berjalan agak baik. Hari ini kami mula mengalami sedikit angin. Kawan-kawan, ini memang satu perjalanan yang gila beberapa hari lepas. Saya sedang meneroka pantai ini untuk melihat jika saya boleh jumpa sesuatu yang boleh kita gunakan untuk memasak. Kita mungkin boleh guna ini. Ya. Ini bagus. Kita akan letak benda-benda ini dalam air supaya ia tak terbakar. Kita akan tutup ia. Kamu boleh lihat apa yang kita bina. Kita ada 4 keping dan rak ini di atas. Kita akan bina api ini supaya ia naik lebih tinggi. Kita mungkin perlu basahkan kepingan-kepingan ini supaya ia tidak terbakar dan ikan kita akan jadi elok. Letakkan ini di atas. Baiklah. Dah ada sedikit haba. Mari kita ambil ikan kita, tengoklah. Baiklah, mari kita letakkan dia, kita letak dia di sini. Angin sebenarnya sedang bertiup ke arah ini, menghala banyak haba ke sini. Jadi, saya akan alihkan rak kita dan saya akan letakkan ikan saya di tepi. Api perlu keluar ke suatu tempat, tahu tak? Memang panas betul di bawah tu. Itu memang salah satu cara paling menarik untuk masak ikan ni. Harap-harap kita boleh dapat cukup haba untuk masaknya. Mari kita tengok. Ya. Tidak. Rak kita baru runtuh. Aduh. Saya akan menipu kalau saya kata saya tahu apa yang saya buat dengan ikan ni. Ini kali pertama saya dapat ikan macam ni. Saya tak tahu sama ada kita patut masak perlahan-lahan dalam masa yang lama atau dengan api panas. Saya memang tak tahu. Kita akan tolak api ni ke tepi, dapatkan bara yang elok dan kita akan letak atas tu.
Kita buat kat luar ni, gaya Australia, terus atas bara. Bro, itu patut masak perlahan-lahan. Kau boleh nampak nak dapatkan warna sikit pun memang satu ujian betul kat sini. Memang satu perjalanan yang hebat, bro. Rak memancing tu memang kisah bertahan hidup. Kadang-kadang benda tak menjadi, tapi kau kena pandai improvise dan sesuaikan diri. Ini mesti salah satu hidangan yang paling pelik pernah aku makan. Kau ingat tak? Ini gila, memang luar biasa. Ada macam-macam benda. Malah aku pun tak tahu apa benda tu. Ada bentuk hexagon kat atasnya. Tengok, aku baru cabut satu, kau boleh nampak semuanya bentuk sama rata juga. Tengok, kau ada satu kat situ. Ia macam teka-teki. Sebenarnya, bahagian dalamnya sangat panas sebab kulit dia macam mengukus daging di dalamnya. Baiklah, tengok ketulan daging tu keluar, memang nampak sedap. Jom makan daging segar di pulau ni. Itu mesti ikan yang paling tak dihargai yang pernah saya makan. Siapa sangka ikan kotak boleh jadi macam ni? Ini memang gila. Dan tengok, semuanya putih. Awak bergurau ke? Sekarang ni? Saya rasa satu-satunya perkara yang saya akan ubah ialah saya akan cuba keluarkan semua isi perutnya. Sebab saya rasa dia bila dikukus dalam tu, ada sedikit rasa pelik. Beritahu saya di ruangan komen kalau ada cara untuk keluarkan semua isi perut tu. Walaupun saya rasa nak kekalkan ia utuh, saya memang 100% akan tembak ikan macam ni lagi. Memang betul-betul 100%. Di pulau ni, saya rasa macam saya ada korang semua bersama saya ke mana saja saya pergi. Saya betul-betul sayang korang semua. Komuniti yang kita ada di sini. The Offshore Tales. Tak ada siapa buat macam kita. Tak ada siapa makan ikan box macam ni di pantai terpencil. Saya sayang korang semua sangat-sangat. Dan kalau korang baru di saluran ni, nama saya Wade. Inilah yang kita hidup untuk, bro. Pengembaraan, survival, pulau, syurga dan daging segar yang cantik. Pergi like dan subscribe sekarang juga dan beritahu saya di ruangan komen kalau korang nak cuba benda ni. Siapa sangka kan? Kotak Messi lama. Sejujurnya, hasilnya jauh lebih baik daripada apa yang saya sangka. Oh, perut kenyang. Kita dapat matahari terbenam sedang berlaku. Inilah sebabnya kita buat semua ini, kawan-kawan. Tiada tempat lain yang saya lebih suka. Saya sayang kamu semua. Sedikit kelapa untuk pencuci mulut. Meja ini memang berguna. Ya, tak ada pasir di dalamnya. Kelapa segar untuk pencuci mulut. Lihat sana. Tidak buruk. Saya masih sangat dahaga. Tapi saya akan simpan itu. Saya bangun pagi ini dan saya memang langsung tiada tenaga. Saya mengalami dehidrasi, lapar dan sangat letih. Memang gila bagaimana sesuatu boleh berubah begitu sahaja. Kami jumpa kelapa itu, kami dapat tenaga semula dan kami terus menyelam. Kau belajar banyak perkara di sini, di pulau-pulau ini. Ia lebih daripada sekadar bertahan hidup. Ia tentang hubungan dengan tanah dan memahami diri sendiri bahawa kadang-kadang kau boleh berada di tahap paling rendah dalam hidup. Kawan-kawan, dan ia dah dekat. Keadaan boleh berubah, jadi semuanya akan berlalu dan masa yang baik akan tiba. Aku betul-betul sayang korang semua sangat. Kalau kau perlukan seseorang untuk berbicara, ingatlah yang kau disayangi oleh aku dan Tuhan. Perut aku kenyang. Aku rasa agak okey malam ini, kawan-kawan. Kita sampai ke malam terakhir. Aku tak berapa nak hadapinya. Malam tadi memang sangat-sangat sejuk sepanjang malam dan ada banyak umang-umang kecil merayap atas badan aku. Malam ini, kami akan cuba atasi itu. Kami akan nyalakan api. Harap-harap itu akan menakutkan mereka semua. Kita dapat sedikit lagi cahaya api waktu matahari terbenam. Hari kedua. Aku tengah bakar kelapa kita kat sini. Kelapa bakar untuk pencuci mulut.
Wah, sedap betul. Ada rasa berasap yang kuat. Memang sedap. Aku akan jumpa korang awal pagi esok untuk hari ketiga dan hari terakhir. Aku tak tahu apa yang akan berlaku malam ni, tapi aku sedia untuknya. Bro, aku dah cukup berpasir. Dah cukup terbakar matahari. Dah cukup masin. Tapi hari ni memang epic gila. Perut kenyang, aku rasa puas. Jumpa korang awal pagi esok. Hari ketiga. Selamat pagi kepada korang semua. Dan kita dapat cahaya matahari pada hari ketiga. Sayang. Oh, ini memang tak boleh dipercayai. Oh, matahari terasa begitu nyaman. Oh, sebenarnya malam tadi jadi sangat-sangat sejuk. Tengah-tengah malam. Matahari itu memang terasa hebat. Oh, pasir ada di mana-mana. Tempat perlindungan ini memang mantap. Tapi sudah tiba masanya untuk mengakhiri semuanya. 3 hari di pulau ini, dalam tempat perlindungan ini. Jika anda suka video ini, sila tunjukkan sokongan anda, tekan suka dan langgan. Dan saya akan jumpa anda semua dalam pengembaraan liar yang seterusnya. Lebih banyak video di sini. Shihu,